code of conduct ni ataupun ethics of engineering ni, itu apa, etika kejuruteraan kan. Saya ada dekat sini lebih kurang macam ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya ada 5 code of conduct yang saya extract daripada 5 negara yang berlainan lah. So kita tengok dulu yang hak Malaysia punya. Nah, hak Malaysia ni saya ambil yang dulu lah kan, under IEM ni, Institute of Engineer Malaysia ni kan. Dia ada satu lagi badan nama Board of Engineer Malaysia. IEM ni di bawah swasta, BEM ni di bawah kerajaan lah, CKR. IEM ni dia aktif lah, dia aktif lah basically. Sebab swasta ni normally macam tu pun, dia aktif. Kamu boleh cari dia punya training dekat website, kamu boleh cari dia punya workshop, seminar, talk, macam-macam dia buat, rajin lah. BEM lebih kepada regulation body sebenarnya. Dia cenderung kepada aktiviti untuk accredit accreditation proses, subjek, program, degree program, diploma program. Dia lebih cenderung pada tu pula kan. Tapi apa hal, dua-dua ni penting lah. So saya ambil code of conduct daripada website IEM at that time, dan saya compilekan menjadi bentuk dalam words ni supaya senang lah untuk kita perhati. Ada lebih kurang 15. Ada lebih kurang 15 perkara. Tuan-tuan boleh baca lah. Ayat dia lebih kurang macam ayat lawyer pun ada. Tapi etika kejuruteraan ni, code of conduct ni, tuan-tuan bukanlah tuan-tuan kena ambil dia sebagai undang-undang. Dia bukan undang-undang. Dia adalah etika saja, satu guideline saja. Guideline ni bahasa Melayu apa? Guideline ni macam apa? Alamak, guideline berapa bahasa Melayu? Saya tak ingat lah. Macam dengan panduan sahajalah kan. Tak ada apa pun. Dia bukannya satu akta yang bila tak buat memang didapati bersalah. Bukan. Hak ni adalah panduan saja, guideline saja. So nombor 1, tuan-tuan boleh baca situ, semua ahli kena pastikan kerja dia ni mengelak benda-benda yang boleh menyebabkan kesejahteraan. Yang kedua, dalam apa-apa perkara pun tuan-tuan kena pastikan bahawa penggunaan natural resource ni, sumber tenaga, sumber alam ni dikurangkan lah. Yang ketiga, bila tuan-tuan jadi engineer, tuan-tuan kena ingat tuan-tuan kena sentiasa maintain tuan-tuan punya dan juga develop tuan-tuan punya professionalism. Tuan-tuan juga kena ingat bila tuan-tuan menjadi engineer, tuan-tuan kena maklum bahawa kalau satu bidang tu, pekerjaan tu bukan bidang tuan-tuan, tuan-tuan jangan duk memandai-mandai lah. Okay? Itu yang keempat. Yang kelima, tuan-tuan bila jadi bos, tuan-tuan sebenarnya ambil tanggungjawab. Kesalahan anak buah adalah kesalahan tuan-tuan jugalah. Kesalahan tuan-tuan adalah kesalahan tuan-tuan sendiri. Kesalahan anak buah pun kesalahan kita juga. Yang keenam, kalau tuan-tuan ni dipanggil untuk memberikan profesional punya opinion, tuan-tuan kena bagilah opinion profesional tuan-tuan tu. Janganlah tuan-tuan tahu sesuatu benda tapi tuan-tuan buat-buat diam. Tak betul. Nombor 7, kalaulah opinion, pendapat profesional tuan-tuan ni tidak diambil endah oleh orang yang sepatutnya mengambil bahagian tu, tuan-tuan kena pastikan bahawa benda ni ditulis lah. Maksudnya saranan tuan-tuan tu ditulis dalam bentuk yang hitam putih lah, jangan just habis di mulut saja. Okay? Kemudian terpulang lah pada orang tu, dia nak terima ataupun tak terima kan. Yang ke-8 ni, tuan-tuan dilarang daripada membuat public statement berkenaan dengan apa-apa yang berkaitan dengan qualification dan berkaitan dengan benda-benda yang benda-benda yang
Jangan buat public statement lah cerita dah. Apa-apa hal pun pergi direct lah dengan orang kan. Tak perlu nak apa buat bising-bising, tak perlu. Selesaikan dengan berjumpa dengan orang yang ada masalah. So sebagai engineer juga, tuan-tuan tak boleh merendah-rendahkan engineer lain. Sebagai engineer juga, tuan-tuan tak boleh menjatuhkan reputation engineer lain. Sebagai engineer juga, tuan-tuan kena mengelakkan sebarang konflik of interest. Nombor 12, sebagai engineer, tuan-tuan kena benda-benda yang PNC tu, private and confidential, company lama ke, company baru, tuan-tuan tak usah duduk sembang lah cerita dah. Hormat lah benda tu kan. Tuan-tuan pindah ke company baru pun, tuan-tuan jangan reveal lah apa yang menjadi private and confidential company yang lama. Yang ke-13, something to do dengan duit lah kan. Kita tak boleh dapat royalty commission yang pelik-pelik. Yang ke-14, something to do juga dengan duit. Yang ni pun kena baca betul-betul lah. Tuan-tuan ni macam bila nak introduce, ambil makan persen ni. Bunyi macam makan persen. Dan yang terakhir 15 adalah tuan-tuan ni tak boleh jadi macam medium orang yang banyak duit kan. Bahaya agak ni, satgi dia jadi macam money laundering pun ada ni kan. So 13, 14, 15 ni banyak berkaitan dengan duit. Tuan-tuan kena perhalusi lah sikit benda tu. So bila kita pergi kepada Code of Engineer daripada Singapura, dia pun ada set of Code of Conduct daripada sendiri lah untuk engineer dah, which is tuan-tuan kena baca kan? Dan bila tuan-tuan pergi pada Pakistan pun begitu juga, dia ada dia punya Code of Conduct daripada sendiri, tuan-tuan kena baca. Ke UK pun macam tu juga, tuan-tuan kena baca, dia ada Code of Conduct dia sendiri. US pun ada juga Code of Conduct dia sendiri. Dalam semua Code of Conduct yang saya akan bagi ni, tuan-tuan akan dapati kan, sebenarnya ada kesamaan je. Semua wording dan juga sentences ataupun susunan tu mungkin berlainan sedikit lah. Tapi tuan-tuan akan jumpa dia punya pattern dia tu kan. So itulah yang merupakan saya punya first assignment untuk tuan-tuan ni. Ni adalah individu. Di bawah ni adalah beberapa Code of Conduct yang telah saya share tadi. Ada 5 ke semua ya. 5 negara. Tuan-tuan kena baca dan tuan-tuan kena apa? Inilah. Below our formal codes of conduct, engineers taken from few countries in the world. Please read thoroughly all the document and dalam satu page, please conclude apa fundamental daripada kesemua code of conduct ni. Okay? So tuan-tuan boleh, saya akan upkan benda ni kat dalam VLE. Seminggu boleh kot no? Minggu depan submission lah. Alright. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.